dah mula simpan emas tahun lepas tapi berhenti menyimpan ataupun simpan sekali saja, Tuan Puan dah terlepas keuntungan emas sekitar 43% dalam masa 1 tahun. Oktober 2024, harga emas sekitar RM420 per gram. Hari ini, harga emas sekitar RM600 per gram. Apa pengajaran kita boleh dapat dekat sini? Pertama, harga emas memang ada naik dan turunnya dalam jangka masa pendek. Tapi dalam jangka masa panjang, harga emas naik secara purata 10% setahun. Bermakna, kenaikan harga emas sebenarnya dah pun dijangka. Yang kedua, Tuan Puan tak perlulah tunggu waktu harga yang terbaik untuk kita beli emas. Sebab harga emas yang murah dah pun jadi sejarah. Emas adalah simpanan jangka masa panjang sekurang-kurangnya 2 tahun dan ke atas. Okey, bermakna harga yang Tuan Puan rasa mahal sekarang akan jadi lebih murah dalam masa 2 tahun akan datang. Jadi kita tak perlu lagi risau tentang harga emas. Yang kita patut risau sebenarnya adalah jika grade emas kita ni tak bertambah-tambah. So, teruskanlah menabung sudah RM100 sahaja tanpa perlu kita lihat harga emas sebab kita hanya perlu tukarkan duit kertas ke dalam bentuk duit logam yang macam ni. Bagi ingin melakukan simpanan emas bersama Public Gold, boleh follow Fiza dan isi berasal up dekat bawah tu ataupun komen saya nak saving emas. Okay? Untuk Fiza tunjukkan langkah dan cara terbaik dalam simpanan emas.